saya nak jemput seorang doktor pakar untuk berkongsi dengan kita faktor-faktor dan ciri-ciri batuk yang berbeza-beza. Halo, saya Dr. Hugh, doktor pakar kanak-kanak di Columbia Asia Ceras. Saluran pernafasan kita start daripada hidung, tekak, kerongkong, lepas tu masuk ke dalam saluran nafas. Jadi semua bahagian saluran nafas boleh dapat jangkitan kuman, sama ada virus atau bakteria. Jadi kanak-kanak boleh dapat batuk disebabkan satu, jangkitan kuman dalam tekak atau dalam hidung. Okey, dia akan batuk menghasilkan banyak kahak. Kalau dia sakit tekak, kita tengok bahagian kelenjar tonsil mungkin akan bengkak, mungkin akan merah, mungkin akan ada tompok-tompok merah ataupun ulcer ataupun tompok-tompok putih, ada nanah. Okey, iaitu dia akan sakit tekak dan dia akan batuk. Satu lagi punca batuk adalah alahan, alergi. Contohnya alahan pada hidung, allergic rhinitis ataupun alahan pada paru-paru ataupun asma. Jika jangkitan tu sudah masuk ke dalam saluran nafas, kalau tengok batuk, dia batuk kuat. Kadang-kadang batuk tak berhenti. Atau masa dia batuk, dia muntah. Atau tengok pernafasan macam laju, macam sesak nafas. Itu kemungkinan sudah jangkit saluran nafas ataupun paru-paru. Kanak-kanak batuk kadang-kadang boleh disebabkan oleh kandungan dalam perut ataupun gastrik. Jika kandungan gastrik ataupun kandungan dalam perut, makanan, minuman dalam perut, kadang-kadang dia boleh reflux, mengalir terbalik ke atas, masuk dalam tekak. So, itu boleh menyebabkan dia batuk. Ada juga kandungan gastrik itu boleh mengalir masuk ke dalam tekak, lepas tu masuk ke dalam saluran nafas. Itu boleh menyebabkan radang paru-paru. So, ini dipanggil gastroesophageal reflux. Terutama untuk budak-budak yang ada masalah dengan otot, ataupun ada masalah dengan paru-paru, mereka tak boleh kontrol kandungan dalam perut dia. Jadi kalau mereka baring atau kalau mereka tak sihat, kandungan itu senang masuk ke dalam tekak atau perut-perut. Jadi ini menyebabkan reflux yang kita panggil gastroesophageal reflux. Okey, thank you Dr. Hugh atas pencerahan yang begitu-begitu cerah dan jelas. Okey, kepada ibu bapa, jika anak anda batuk berpanjangan, jika batuk dia jadi lebih serius, jika batuk dia menyebabkan dia muntah-muntah, tak nak makan, tak boleh tidur, atau nafas laju, atau siang dia tak nak main sebab letih sangat, maybe kena bawa ke hospital untuk jumpa pakar dengan segera. Thank you, terima kasih. Kalau batuk berpanjangan lebih daripada 2 minggu, pastikan janganlah asyik beli ubat batuk je. Pergi berjumpa dengan doktor, dapatkan ujian seperti ujian darah, X-ray dan sebagainya. Nak kenal pasti apakah punca yang menyebabkan simptom batuk. Ingat, batuk ni hanyalah gejala, simptom. Kita nak tahu apakah punca dia. Adakah ia bermula daripada hidung, sinus, tekak, tonsil, bronkus, paru-paru ataupun perut ataupun ada sebab-sebab lain yang menyebabkan batuk. Jangan lupa berjumpa dengan doktor anda. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Columbia Asia Hospital Ceras.